isi dalam tu apa? Serah negeri apa semua, kemudian sempadan negeri. Itu yang dua yang besar. Sempadan ini orang boleh hujah, ini perjanjian sah, PBB sah kan. Kalau kita lihat dari sudut macam ni, kita memang betul-betul percaya impeachment itu bagus. Kerana PBB sah kan. PBB ni siapa? Wakil pada British juga. Yang bina siapa? British, mereka. Masa dahulu lagi ketara. Sekarang ni PBB dari isu Palestin buat apa? Tak ada orang peduli pun. Kerana mereka British tak mahu peduli. Jadi dalam perjanjian ini dia sebut macam tu. Dia seolah-olah menggambarkan, okey, Kelantan, Kedah, Terengganu ni hak Siam. Siam beri pada British. British pun terima yang tu. Jadi British berilah petani apa semua. Beri agih harta. Macam cerita penyamun tarbus, satu untuk hang, satu untuk aku, dua untuk hang, dua untuk aku. Macam itulah penyamun. Semalam saya kata, saya ulang benda yang sama. Di masjid semalam saya kata, kita nak faham British, jangan faham dia sebagai penjajah. Datuk faham, yang Bambak faham tak penjajah ni apa? Mana boleh takrif ke tak? Payah tuan-puan. Tanya saya, penjajah ni apa benda, nak sebut macam mana? Saya nak beri makna penjajah tak boleh. Macam mana anak kita disadurkan dengan istilah penjajah? Dia faham ke tidak? Masa dia belajar di sekolah penjajah ni, dia faham ke tidak penjajah ni? Dia tak faham. Mudah kan istilah itu pada dia? Pencuri. Macam tu. Tukar nama British ni pencuri. Boleh faham tak pencuri? Kalau orang tak faham pencuri, memang masa kecil memang tak pernah mencuri duit mak. Memang baik sungguh. Tak faham bahasa pencuri, apa istilah pencuri. British ni pencuri. Dia datang ke sini cari kekayaan, cari bahagian mana dia boleh kebas. Bila dia beri merdeka, itu saya kata merdeka kita macam mana? Dia beri kita pentadbiran. Benda-benda harta apa semua dia masih pegang. 16 syarikat pegang. Sampailah peristiwa down rate tahun 1981, barulah kita rampas semua. Barulah betul-betul kita dapat balik hak kita. British ini. Jadi kalau kita nak berdebat kita ni dijajah ke tak dijajah, jangan tengok dari segi politik, jangan tengok dari segi perjanjian, jangan tengok dari segi apa yang British buat, pentadbiran dia apa semua. Itu tak penting. Kerana itu adalah